Alright, Assalamualaikum guys. Kali ni saya mau review sekali lagi berkenaan produk ni guys. Ini dia Carlink Kit CarPlay Android untuk player kereta. Sebab saya terima pelbagai pertanyaan berkenaan Carlink Kit ni guys. Orang takut beli sebab harga dia bukan murah. Ada jugalah 400-500 macam tu. Baiklah, sekarang Carlink Kit ni saya pasang di Toyota Veloz. Sebab player ni dia support CarPlay. Okey, ini penting lah guys. Player korang pastikan dia support CarPlay ataupun Android Auto. Okey, device ni saya memang sentiasa pasang lah. Kamu tengok dia terus on, dia terus hidup di paparan player ni. Jadi inilah dia punya interface lah, kamu boleh nampak. Memang dia sebiji macam Android player. Device ni juga boleh sambung kepada Wi-Fi connection. Okey, sekarang saya hotspot melalui telefon saya. Kalau kamu tengok di Wi-Fi connection, dia sudah auto connect. Jadi saya tidak perlu lagi sambung secara manual. Tapi andai kata dia tidak connect, kamu kena connect secara manual lah. Baru kita boleh buka YouTube ataupun yang lain-lain yang perlukan sambungan internet. Sekarang ni dia baru start up, jadi dia punya line memang ada slow sikit lah di kawasan saya ni. Sebab saya guna line telefon guys. Okey, selepas saya guna selama sebulan, kira baru jugalah. Apa pengalaman saya pakai benda ni? Untuk buka YouTube, play lagu, play movie yang ada dalam YouTube ni kan, memang okey guys. Kalau internet kamu laju, sepatutnya tidak masalah. Macam yang sekarang ni, dia loading pasal internet saya slow guys. Kalau internet kamu lancar, memang YouTube pun semua lancar. Dan untuk info, device saya ni saya ambil yang package 8GB RAM dan juga 256 memori. Dia support SIM card tapi saya tidak pasang SIM card. Seperti yang kamu nampak, macam ni lah dia punya display. YouTube dia sebiji macam Android player. Okay, boleh besarkan juga macam ni. Untuk kualiti paparan dia daripada device ni dan juga sound dia memang ok. Kalau kamu mau install lain-lain apps pun boleh. Sekarang saya buka file explorer. Yang ni yang memang ada built-in lah. Boleh juga transfer file, simpan file semua melalui device ni. Sebab untuk memory card pun dia boleh jadi reader guys. Dia ada slot memory card yang micro tu. Lain-lain apps pun boleh buka guys. Macam ni VLC, dia player untuk buka movie pun boleh juga. Ada Waze, ada map, semua tu penting. Dan ada juga bertanya dengan saya, bolehkah device ni dipasang ketika memandu? Ni saya share dengan korang. Ni tengah drive guys. Okay, saya tunjuklah sekejap. Sebenarnya saya sudah beli satu kabel bypass lah. Ini kabel bypass untuk kita play video melalui pendrive. Tapi saya tidak pasang. Sebab CarPlay ni dia tidak perlu guna bypass pun. Plug and play sahaja, tinggal pasang YouTube. Okey guys, itu sahaja review pendek saya. Kalau bagi saya memang benda ni berbaloi. Untuk korang yang tidak mahu tukar player Android, cukuplah beli device CarPlay macam ni. Tapi kalau korang beli, janganlah beli yang murah-murah tu. Kadang-kadang murah tu dia lag guys. Yang ni okey. Beli 4GB ataupun yang 8GB. Alright, jangan lupa like, subscribe channel saya dan share dengan kawan-kawan benda bermanfaat ni guys. Okay, Assalamualaikum.